Sebelum itu jangan lupa kita ni i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf, beribadah di rumahmu ini ya Allah, kerana mengharapkan redha-Mu. Kami berkumpul di sini kerana mengharapkan rahmat-Mu, pengampunan-Mu, bimbingan-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Kemudian jangan lupa kita baca doa masuk masjid. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu syurga-Mu, pintu-pintu pengampunan-Mu, pintu-pintu rizki-Mu, dan bukakanlah untuk kami ya Allah pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama kita zikrullah, memuji Allah. Tunggulah sikit, bang pusing dia. Tadi puan yang bunyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Muslimat seiman, seislam sekalian, Allah yang maha baik, Allah yang sangat baik dengan kita. Walaupun kita banyak sangat dosa, banyak sangat salah, selalu lambat solat, selalu menangguhkan taubat, selalu berkira-kira untuk bersedekah, kita terlalu sayang diri kita, sayang anak-anak, sayang suami, sayang harta benda melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul. Hakikatnya kita terlalu mencintai diri kita, keluarga, harta, melebihi daripada kita cintakan Allah dan Rasul. Tapi Allah yang maha baik, Allah tetap pilih kita untuk berada di kalangan orang-orang yang baik. Allah pilih kita untuk berada di tempat yang baik, di rumah yang baik, yang selesa. Allah beri kita kenderaan yang baik dan selesa. Allah beri kita makanan-makanan yang sedap dan selesa. Allah beri tanpa syarat. Kita kalau nak beri pada manusia, kita beri pada orang yang kita sayang, orang yang buat baik dengan kita. Tapi kita selalu menyakiti Allah dengan perbuatan kita, dengan perkataan. Tapi Allah tetap buat baik dengan kita. Saya nak sahabat-sahabat muslimat sekalian, bukan selalu kita memuji Allah dengan hati. Kadang-kadang kita puji Allah tak ada rasa. Kadang-kadang kita puji Allah susah betul nak mengalir air mata. Pagi yang barakah ini, Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, iaitu di rumahnya. Kita sekarang bukan jadi tetamu manusia, tapi kita sekarang adalah tetamu Allah di rumah Allah. Kalau dalam hati kita masih tak ada Allah, itu menunjukkan hati kita ini sangat keras dan hampir tenat dan mati. Jadi saya nak mengajak muslimat sekalian, sekali lagi kita akan zikrullah. Cuba hayati maksud Maha Suci Allah Subhanallah. Kita nak sucikan hati kita daripada kotoran dosa. Bila sebut Subhanallah, kita nak sucikan Allah daripada mensyirikkan Allah. Bila sebut Alhamdulillah,
bayangkan nikmat Allah bagi. Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita rumah, kereta, Allah bagi kita hidup lagi sampai saat ini, Allah bagi kita mata percuma sampai sekarang. Bila sebut la ilaha illallah, tiada tempat bergantung, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Bila sebut kalimah la ilaha illallah, kita kena rasa kita bermanja dengan Allah. Tiada tempat aku mengadu melainkanmu, tiada tempat aku menyadarkan melainkanmu ya Allah. Kemudian kita sebut Allahu Akbar. Allah, Kau yang maha besar, Engkau lah yang maha agung, Kau lah yang maha berkuasa ya Allah. Aku tak ada apa-apa, dan musuh-musuh itu pun tidak ada apa-apa. InsyaAllah muslimat, lepas tu kita sambung dengan selawat. Masa selawat, tanamkan rasa rindu sangat pada Nabi. Bila selawat nanti, cubalah kita bayangkan indahnya wajah Nabi. Cuba bayangkan nanti di mahsyar kita dibangkit dengan Nabi. Kalau yang indah-indah tak mampu buat kita menangis, maka bayangkan pengorbanan Nabi. Bayangkan Nabi dibaling batu untuk umat. Bayangkan Nabi dihina untuk umat, untuk kita. InsyaAllah ya muslimat, kita akan mula sekarang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fakhhtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qultu ya wajha sururi, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wawani, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Terakhir dan terkuat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita rafa'kan kepada Allah yang Rahman yang Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah yang Maha dekat dengan hamba-hambanya, Allah yang Maha baik dengan kita, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Halim, yang Maha Penyantun. Allah sangat santun dengan kita. Allah yang Latif, yang Maha lembut dengan kita. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Seterusnya, terima kasih kepada penganjur, iaitu Rawdatul Muslimah Al-Falah, dengan kerjasama unit dakwah Pejabat Agama Islam Daerah Petaling PAID, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Ada wakil Pejabat Agama Islam mana ya? Ustazah-ustazah ada. Terima kasih ustazah-ustazah yang datang. Masya Allah. Itu artis kan? Masya Allah. Oh, artis ni kalau berlakon kan, ini karakter sangat. Masya Allah. Barakallah. Nama apa saya tak ingat kan, tapi kita kenal. Dan semua kiri kanan muslimat semua artis semua ya. Kan selalu buat drama dekat rumah masing-masing dengan suami. Semua artis mereka. Masya Allah. Ini ketua artis. Ini paling kuat drama. Masya Allah. Dia Kak Liza, Kak El. Depan pun artis juga. Yang ni baru nak jadi artis depan ni, tapi belagak diva ni. Betulnya diva-diva. Terima kasih kepada Datin Salwa binti Baharul, Ketua Muslimat Masjid Al-Falah. Selalu panggil dia Datin. Dah gaya macam Datin kan? Okey. Terima kasih pada Nazir Masjid, iaitu Tan Sri Sheikh Zainal Abidin bin Sheikh Muhammad Tahir. Allahu Akbar. Moga Tan Sri dan seluruh keluarga dalam rahmat dan jagaan Allah, dan semua bukan Tan Sri saja, semua yang menguruskan masjid. Ada Puan Sri Azizah binti Hashim, isteri kepada Nazir Masjid, barisan para pegawai Pejabat Agama Islam Daerah Petaling, barisan ahli jawatankuasa pengurusan masjid yang menjadikan majlis ilmu, datuk-datuk, datin-datin, puan-puan seri, tiang-tiang seri sekalian, dan muslimin-muslimat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Tajuk kita ni muslimin-muslimat. Saya dalam kereta lagi dah sebab lah. Sebab dia baca kisah-kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lalu banyak menyumbang kepada agama ini. Tajuk kita adalah sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu kisah petang semalam. Sebelum tu tanya khabar dulu lah. Muslimat apa khabar? Tanya tak khabar orang sebelah? Okey, salam, tengok mata, tanya dia apa khabar. Tengok mata ya. Lepas tu cakap I love you ya. Tanya awak sihat tak, apa khabar. Lepas tu cakap I love you. Saya sayang awak kerana Allah. Okay. Ada tu I love you seorang je saya nampak. I love you. Saya suruh cakap I love you seorang je. Tak cakap orang kiri kanan ni. Muslimat, orang kiri kanan ni boleh jadi saksi kita di mahsyar esok. Boleh tarik menarik ke dalam syurga. Sebab itu kena, bila hadir majlis ilmu, kena tengok siapa kiri kanan. Sebab ada orang, sebab itu ramai sangat orang hadir majlis ilmu, dia tak tegur pun kiri kanan sebab memang tak kenal. Dia masuk, dia duduk, dia pun kerah, dia tengok ke depan. Tak salam, tak tanya khabar, tak bagi salam.
Sedangkan Nabi bersabda, sesungguhnya di akhirat kelak ada barisan yang sedang masuk ke syurga. Lalu ahli syurga yang sedang masuk ke syurga ini melihat ada barisan yang sedang diheret ke neraka. Lalu ahli syurga ni berkata, ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku di dunia dahulu, kawan-kawan. Mereka itu pernah solat bersamaku, pernah berpuasa bersamaku, dan pernah menunaikan haji bersamaku. Walaupun dalam hadis ini disebut 3 sahaja, solat, puasa, haji. Tapi ia juga boleh dikiaskan mana-mana kawan sahabat di atas jalan ibadah. Kita kan sedang buat ibadah ni, tapi kita tak kenal kawan kiri kanan, tak paling wajah. Kita bawa diri kita je. Sedangkan masuk syurga itu bukan perjuangan peribadi, tapi perjuangan keluarga, perjuangan umat. Nabi suruh kita tolong menolong. Subhanallah. Lalu Allah berfirman kepada ahli syurga itu, sekarang kamu pergi tarik sahabat-sahabatmu itu, kawan-kawanmu itu untuk masuk ke dalam syurga bersamamu. Lalu ahli syurga ni pun pergilah tarik kawan-kawan tadi. Kawan-kawan yang mana? Yang solat bersama, yang puasa bersama, yang haji bersama. Bila dah selesai tarik, Allah berfirman lagi, sekarang kamu pergi lagi sekali, mana-mana yang kawan-kawan, sahabat-sahabat kamu yang kamu bersaksi kebaikan yang mereka lakukan, walaupun sebesar biji sawi, ataupun sebesar biji zarah, ataupun sebesar biji sawi, masuk kecil je, kamu pergi cari mereka. Kemudian ahli syurga pergi cari lagi dalam neraka, sampai dikeluarkan kumpulan yang begitu ramai. Selepas itu Allah berfirman lagi untuk kali ketiga, sekarang kamu pergi lagi, kamu pergi lagi ke dalam neraka. Itu bukan masuk neraka lah, mungkin di luar. Dan kamu cari sekiranya ada di kalangan sahabat-sahabat kamu itu yang melakukan kebaikan walaupun separuh biji sawi. Sebab itulah bila kita berada di majlis ilmu, kita tak tahu siapa kiri kanan kita. Mungkin dia orang yang soleh yang akan jadi saksi kita ni hadir majlis ilmu, duduk sebelah dia. Ya Allah, dia adalah sahabatku, sama-sama menuntut ilmu. Kami berada di majlis ilmu, di Masjid Al-Falah. Dia orang yang baik, ya Allah. Jangan pernah kita rasa, tak apa esok saya tarik awak, jangan risau. Jangan rasa kita yang tarik orang, tapi sentiasa mengharap ada orang akan tarik kita. Sebab itu silaturahim yang kita bina dalam majlis ilmu itu sangat kuat. Allah berfirman lagi di hadapan para penghuni di mahsyar. Allah berfirman di hadapan seluruh manusia di mahsyar, tak tahu berapa bilion, trilion atau infinity jumlah. Siapakah di kalangan kamu yang saling berkasih sayang demi keagunganku? Bukan kita boleh angkat-angkat tangan saya bukan. Tetapi automatik mereka yang ikhlas, berukhuwah, berkasih sayang kerana Allah. Kita boleh mudah ya nak bina kasih sayang. Buatlah, cuba dalam grup taman. Datang ya hujung minggu ni kita ada buat barbecue sikit, ada nasi Arab sikit, ada ni. Ramai tak orang datang? Ramai. Orang akan adjust jadual. Oh, boleh datang, confirm. Ada kambing golek, datang makan-makan je, tak mat. Cuba buat pengumuman dalam grup, hujung minggu ni saya nak buat usrah, jemputlah ustazah mana. Ustazah taman kita ni je yang ajar fardu ain sekolah anak saya. Agak-agak ramai tak datang. Minta maaf lah, cucu tak bersihat. Minta maaf lah, lama tak jenguk menantu bersalin hari tu, tiba-tiba nak dijenguk, padahal hari tu dah jenguk lah. Minta maaf, ada urusan. Bukan senang ya. Ukhuwah, kasih sayang, silaturahim nak dibina atas majlis ilmu. Sebab itu bila kita dah Allah kumpulkan atas dasar kerana Allah, kita duduk berjiran dalam majlis ilmu tapi kita tak tegur, itu adalah satu kerugian yang besar. Masya Allah. Nanti sebelum balik salam, tanya duduk mana, mungkin ambil nombor telefon kan, boleh berkawan, bina ukhuwah. Sebab orang kata kalau nak cari kawan sahabat dunia akhirat, cari di majlis ilmu. Itu bukan saya kata, alim ulama kata. Bina persahabatan ukhuwah di majlis ilmu, sebab datang dengan tujuan yang sama. Kalaulah musimat, jom kita jalan-jalan hujung minggu ni, saya sponsor. Oh, kau main lagi, penuh berdegek. Saya nak belanja makan dekat sekian-sekian. Jom, dengan suami-suami kayak gini.
jom hujung tahun ni kita pergi Europe. Tu pun ramai juga. Dan lagi geng-geng orang-orang kaya ni, semua kaya ke USG ni. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah muslimat sekalian. Saya nak cerita semalam. Masa tu pukul 5, bukan pukul 5, pukul 6.30 petang. 6.30 petang, saya nak keluar. Anak semua dah siap ambil wuduk apa semua. Kita kata ni kita semayang kat tempat lokasi. Lepas tu bila nak keluar ni biasanya bila nak keluar ni, kadang-kadang bila nak keluar tu dah pakai cincin sikit, pakai gelang sikit, walaupun pakai kat dalam, cincin pakailah 1-2 kan. Lepas tu kat rumah kan buat kerja, kita buka cincin semua tu kan. Lepas tu saya tak jumpa gelang saya. Ada satu gelang sebelah kanan, tak jumpa. Gelang ni dalam banyak-banyak gelang yang saya selalu, bukan selalu lah, bila tak cukup gaji, nak bayar gaji pekerja, memang jual apa yang ada. Jual sampai saya akan pastikan satu gelang tu je saya tak jual. Rantai ke apa semua, walaupun sayang, saya boleh jual, lepaskan. Yang penting lepas gaji pekerja, yang penting lepas komitmen. Tapi satu gelang yang saya sangat sayang, dalam suami bagi, lepas tu saya suka sangat betul. Gelang tu tak ada petang semalam. Lepas tu saya tanya orang tu, saya cek dalam beg, saya cari-cari, semua tak jumpa gelang. Lepas tu saya teringat 2 hari lepas saya ada buka gelang tu, saya tinggal kat bilik hotel. Kan kami buat korban. 4 hari kami bermalam di Kuala Selangor. Jadi adalah duduk di satu hotel bajet tu, sebab hotel-hotel yang penting dekat dengan ladang. Yang penting dekat dengan ladang ternak rumah. Kita selesaikan daripada 9 pagi lepas solat hari raya sampai 9 pagi esok, 24 jam non-stop. 120 ekor lembu. Sebab apa? Komitmen kita, masjid ni nak cepat, madrasah ni nak cepat. Walaupun kita kata kita berhenti 2-3 pagi, tak ada, lepas subuh esok kami nak, sebab nak start agih. Jadi tim kita rehat 1 jam, sambung balik kerja, rehat, maksudnya shift. Saya pun sampai pukul 3, pukul 4 pagi malam tu. Saya balik, saya dah tak larat. Saya tanya tim, awak berhenti pukul apa? Pukul 9 pagi. Lepas tu lepas Zuhur hari raya kedua, start balik sampai lewat malam, 100 ekor lagi lembu, kambing pula 50 ekor. Alhamdulillah, ladang ternak rumah, nanti search. Jadi saya ni berulanglah dekat hotel tu. Gelang tu saya memang buka, saya letak atas satu rak. Bukanlah rak, sebab hotel biasa-biasa je kan, adalah satu tempat air, lepas tu letak gelang. Saya memang ingat, lepas tu saya ni dah petang semalam bila gelang tu tak ada, saya dah macam sebab, tapi saya tahan. Saya kata, saya dah redha bang, saya dah redha kalau Allah dah nak ambil gelang tu. Tapi dalam hati saya terselit, ya Allah, kalaulah macam kau terima, aku ada tolong Asnaf. Dia terselit macam tu. Saya cerita apa yang saya buat sehari sebelum. Asnaf tu, aku sayang gelang tu, ya Allah, kembalikanlah semula. Tapi aku redha kalau kau dah nak ambil dia semula, ya Allah. Dah tiba masa kau ambil, aku redha ya Allah. Macam tu lah kan. Tapi dalam hati tu terselit, macam kalau kau terima apa aku buat semalam, ada satu benda yang saya buat, kembalikanlah semula. Saya sayang sangat gelang ni. Macam tu lah. Lepas tu suami saya pun telefon dalam dekat pukul 7. Telefon hotel tu. Lepas tu yang angkat adalah pekerja Muslim. Selama saya menginap di hotel tu, selama ni kalau setiap tahun memang hotel yang sama, hotel bajet biasa saja, sebab kawasan Kuala Selangor kan, bukan ada hotel 5 bintang apa semua. Hotel tu pula lift rosak. 3 hari 4 hari tu kami berulang 3 tingkat dengan anak-anak, dengan beg apa, lift rosak. Subhanallah. Dan semua pekerja non-Muslim dekat situ, dan kebanyakannya India. Ada seorang je pekerja Muslim kami jumpa, yang saya sendiri sama ni menarik, ada pekerja Muslim lelaki seorang. Bila suami saya nak telefon, saya terselit. Ni harap-haraplah pekerja Muslim yang hari pertama je saya jumpa tu yang angkat telefon. Lepas tu suami kata, boleh tak tolong cek bilik 203? Ingat lagi yang bilik 203.
ada tak gelang sekian-sekian, dekat sekian-sekian. Lepas tu tunggu lebih kurang 15 minit, dia pun telefon balik. Encik, gelang tu ada. Setelah 2 hari 2 malam, gelang tu ada. Padahal bilik tu dah dibersihkan, dah ada housekeeping masuk dah. Subhanallah. Lepas tu diambil gambar, betul gelang tu. Bukanlah gelang besar sangat, bukanlah sayang sebab nilai, sebab okey. Sebenarnya sehari sebelum macam ni, kami kan uruskan korban. Sebab kesibukan fokus saya selesaikan uruskan korban dalam Malaysia, luar negara melalui ladang ternak Umar. Masa hari raya pertama, ada satu WhatsApp masuk. Ustazah, kenapa tahun ini tidak ada korban dari Ustazah? WhatsApp ni masuk adalah daripada pembantu kami yang jaga anak-anak saya sejak 12 tahun yang lepas. Masih kerja dengan saya lagi. Pembantu rumah dan juga yang pengasuh anak. Tapi dia tak duduk di rumah. Office sama pukul 5 balik. Suami dia pun kerja dengan kami. Okay, ringkas cerita. Masa hari pertama tu, dengan saya dah keadaan sangat penat. Sebab dengan macam-macam, dengan lembu, dengan ni. Lepas tu saya pun tengok ada WhatsApp dia masuk. Ustazah, orang kampung tanya, kenapa tahun ini tak ada korban dari Ustazah? Saya tahu kampung dia dekat Indonesia tu pedalaman, yang mana api air pun belum sampai lagi. Tak ada orang dalam kampung yang akan mampu buat korban. Dan tak ada orang kampung yang mampu buat akikah. Dan selalu kalau kirim baju yang lama-lama, memang kampung yang akan beratur macam baca dapat baju baru. Ramai orang tua yang terlantar, ramai anak yatim piatu, ramai memang orang yang susah yang diorang tunjuk gambar keadaan rumah. Dan dia kata, Ustazah, kampung saya ini macam tahun 80-an 70-an di Malaysia. Masih tak ada api, tak ada air, masih lagi pergi angkut basuh baju dekat sungai. Jadi memang kampung tu orang dhaif, orang miskin, tetapi orang kuat agama. Wanita-wanitanya pakai tudung labuh, majlis-majlis kuat bacaan-bacaan, zikir, orang-orang soleh, tapi orang miskin. Saya kata, ya Allah, aku terlupa orang-orang miskin di sana. Kita dah buat korban sini, dah buat ni Malaysia. Lepas tu, masa tu sebenarnya saya dah lembek balik hotel. Saya rasa macam saya dah tak mampu nak cari orang untuk buat korban seekor pun. Saya rasa saya macam nak cari siapa, nak buat sendiri. Saya dah bagi tahu, saya memang dah habiskan semua untuk habiskan nak macam ni. Bila tim kata Ustazah, lembu ni tak cukup lagi 2 bahagian, tak apalah, saya cover. Yang akikah ni tak cukup lagi, tak apalah. Akhirnya kita dah habis modal dah nak buat korban. Faham kan? Lepas tu saya kata tak apa, namanya Yuli bagi tahu orang kampung, insya-Allah ada 2 ekor. Padahal tak ada satu pun lagi orang nak buat korban. Sebab dah hari pertama petang, orang dah daftar semua. Ni hari pertama dah. Saya balik hotel sebab nak solat dalam keadaan lembek. Tapi saya WhatsApp 20 orang. Saya tulis panjang lebar. Saya kata, ya Allah tolong, kalau ada rezeki untuk asnaf fakir miskin, ya Allah tolong ya Allah. Saya WhatsApp. Ada yang balas, ada yang tak balas, ada yang baca. Alhamdulillah, dalam tempoh berapa jam dapat 2 ekor lembu. Alhamdulillah. Lepas je saya hantar, terus pergi beli terus lembu tu dalam tempoh berapa minit ada, terus sembelih. Terus dia orang hanya tumpukan kecil sebab nak bagi satu kampung, seekor lembu satu kampung beratus orang. Saya nampak dia orang aturkan daging tu atas macam tikar, tumpuk kecil, mungkin tak sampai 1 kilo seorang. Dan dia boleh bagi 2 kampung. Satu kampung tu berapa ratus orang seekor lembu, dan dia bagi ke kampung sebelah juga. Ustazah, dia orang ni memang makan nasi dengan garam. Nak jumpa lauk sangat susah. Setahun sekali Ustazah bagi daging. Saya kata, beruntunglah orang-orang yang Allah buka pintu hati. Sebab semua yang masuk korban tu saya tulis, saya tahu dah buat korban, tapi kasihanilah asnaf-asnaf yang sedang mengharapkan daging daripada kita. Sudi tak tambahkan korban lagi satu bahagian untuk mereka. Ada yang tanya, Ustazah yakin ke diorang ni betul-betul? Saya yakin. Alhamdulillah tuan-puan. Itu yang saya sedih. Ya Allah, sekiranya Engkau menerima sikit usahaku semalam, Kau kembalikanlah semula gelang tu macam tu. Tapi saya dah sebut juga pada suami, kalau gelang tu ada, saya memang nak jual. Sebab bila kita sayang sesuatu, baik kita lepaskan.
kita nak jumpa balik dia di syurga kan. Kita nak jumpa balik gelang tu di syurga. Saya memang dah sebut, bang kalau jumpa saya memang akan jual. Dan kita akan hasil daripada fikirlah macam mana. Tuan-puan muslimin muslimat dimata Allah sekalian, sebenarnya amalan kita sedekah. Kalau kita nak baca kisah-kisah muslimat, ada banyak sangat kisah daripada isteri Nabi dan para sahabat, bagaimana sedekah boleh mengeluarkan diri kita daripada kesulitan, daripada sakit, daripada kesempitan, daripada kemiskinan. Satu hari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu, satu hari ini kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu dulu. Radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masa tu berpuasa. Kemudian Sayyidatina Aisyah ada di rumahnya hanya roti kering. Maksudnya roti kering ni kena faham, kalau kita memang sengaja keringkan sebab nak cicah air. Tapi roti kering yang dimaksudkan adalah roti lama yang sudah kering. Dan kenapa dikeringkan? Supaya ia bertahan lama. Kerana apa? Kemiskinan dan susahnya hidup. Kalau kita roti segar-segar tu lah kita makan, lepas tu esok boleh beli lagi sebab ada duit. Tapi mereka ni memang sengaja mengeringkan roti supaya satu hari boleh makan separuh, satu keping boleh makan beberapa hari. Sebab itu sengaja dikeringkan. Hanya ada roti kering saja. Kemudian ada pengemis yang datang meminta sedekah. Sayyidatina Aisyah beri semua. Kemudian pembantu Sayyidatina Aisyah berkata kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kamu beri semua kepada peminta itu, kepada pengemis itu, sedangkan kamu tidak ada apa-apa pun langsung, walaupun kurma pun tak ada apa-apa langsung untuk berbuka, wahai Aisyah?" Sayyidatina Aisyah dengan yakin berkata, yakin dan percayalah, Allah telah menetapkan rezeki untuk kita. Allah juga telah menetapkan rezeki untuk dia. Pasti ada rezeki untuk kita. Hampir dekat nak berbuka puasa, ada jiran yang menghantar daging. Tak tahu, tak pasti daging kambing atau daging lembu dengan za'faran sekali. Lalu Sayyidatina Aisyah berkata, percaya dan yakinlah dengan Allah, makanlah daging ini, ia lebih baik daripada hidangan roti tadi. Masya Allah. Sebab itu dalam bersedekah ini, kita kena letak yakin, bukan letak harap. Harap dia akan jadi macam ni, InsyaAllah lah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau bagi RM10, nanti Allah ganti 100. Bila kita mengharap Allah balas, Allah ganti, takut kita kurang ikhlas. Tapi kalau kita letak yakin, kita kata yakin dalam hati tu, bukan yakin semata-mata Allah balas, yakin Allah akan terima sedekah kita. Yakin Allah terima. Bagi itu dalam keadaan yakin bahawa yang kita beri ni kepada Allah, yakin bahawa insya-Allah Allah akan terima sedekah ini, dan serah pada Allah bagaimana Allah nak membalas. Kalau kita harap Allah balas, kita akan kecewa dan kita akan tanya balik, Ustaz tak jadi pun saya sedekah ni, tak berganda pun, macam sama je. Allahu Akbar. Kisah Sayyidatina Aisyah seterusnya. Satu hari ada orang beri hadiah kepada Sayyidatina Aisyah, pembesar-pembesar. Ini kisah hadis yang sahih, yang mana selepas Rasul wafat, memang kebanyakannya pembesar-pembesar, raja-raja akan bagi hadiah kepada Sayyidatina Aisyah. Sebagai tanda terima kasih mereka ke, kesyukuran mereka ke, rasa terhutang budi kepada Nabi ke, mereka akan beri pada Sayyidatina Aisyah. Jadi memang biasa Sayyidatina Aisyah akan terima duit ataupun dinar emas yang jumlah yang banyak. Sekali dapat ratus ribu, mungkin sekali dapat jumlah juta, mungkin puluh ribu, jumlah yang banyak. Satu hari begitulah Sayyidatina Aisyah mendapat dinar dalam bentuk duit emas yang begitu banyak. Lepas tu Sayyidatina Aisyah berkata, kumpulkan semua orang-orang dhaif, orang-orang miskin Madinah, kumpulkan semua. Kita akan bagikan hadiah yang aku terima ni, harta yang aku terima ni, kita akan bagikan terus. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun bagi sampai habis. Bila dah habis, pembantu Sayyidatina Aisyah ini berkata pada Aisyah. Dan ketika Sayyidatina Aisyah sedang membagikan harta itu, Sayyidatina Aisyah sedang memakai baju yang bertampal, berbelas tampalan. Kerana koyak, kerana berlubang. Bukannya beli yang baru, tetapi
Kerana bukan kalau kita dah rosak apa beli yang baru, mungkin buat kain lap. Subhanallah, yang bertampal kat rumah tu sebab selesa, bukan sebab terpaksa. Kan baju-baju tu yang dah koyak sampai pinggang tu kelawar tu, angin masuk sini keluar sini sebab selesa. Bukan sebab tak ada pilihan, bukan sebab hidup dalam keadaan dhaif, tak. Ini memang bertampal. Lepas tu kan pembantu saya Aisyah berkata, "Wahai Aisyah, kenapa engkau tak simpan sikit?" Saya Aisyah boleh tanya kepada pembantu, "Kenapa? Kamu tahu tak ada makanan apa-apa, kamu nak berbuka sekejap nanti." Saya Aisyah jawab apa? "Kenapa kamu tak ingatkan saya tadi? Kalau kamu ingatkan, saya akan simpan sikit." Terlalu pemurahnya saya Aisyah sampai perlu diingatkan tentang dirinya. Kalaulah kita dapat 10,000, kita nak bersedekah agak-agak berapa? Dapat 10,000, kita nak sedekah berapa? 1,100. Mula-mula, Masya Allah, rezeki tak disangka-sangka dapat 10,000. Bang, kita sedekahlah 1,000 Mula niat nak 1,000. Lepas tu bila tengok gelang tu harga dia 9,980. Bang, RM20 je lah ya. Lagi kita nak beri, lagi tinggi jumlah nak beri, lagi banyak benda yang nampak, lagi banyak keperluan, tiba-tiba benda kehendak jadi keperluan. Allahu Akbar, bukan senang. Sayyidatina Aisyah perlu diingatkan untuk simpan diri dia. Sampai pembantu kata, "Wah Aisyah, kenapa habiskan? Kenapa? Kau tak ada apa-apa makanan untuk berbuka sekejap nanti. Kenapa kamu tak ingatkan saya? Nescaya aku akan simpan sikit." Allahu Akbar. Kita kalau ada orang datang pun kadang ada makanan kita suka, kita simpan. Ambillah kepek ni, tak apa, ambillah. Sebab kita dah tak nak lah kepek. Tapi kalau cari-cari nak bagi makanan apa, tengok kau ibat ni, aku rasa nak makan ni, tak jadi bagi. Ingat nak bagi apa-apa tadi, tapi rupanya tak ada, padahal ada. Lepas tu tak makan juga sampai lemah. Itu yang kita sebutkan, kita sangat mencintai diri kita. Kita akan utamakan diri kita. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya, saya bacakan satu kisah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Kisah Abu Darda. Kisah Abu Darda. Satu hari apabila Abu Darda mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca sama-sama firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang depan-depan je dengar ni, muslimat ramai ni dalam 1,000 ni, baca kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifah lahu ad'afan katsirah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Yang bermaksud, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Surah Al-Baqarah ayat 245. Yang bermaksud di sini tuan-puan, perkataan yang digunakan adalah pinjaman. Man yuqridullaha qardan, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Muslimat, bila Abu Darda mendengar turunnya ayat ini, Abu Darda pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, benarkah Allah meminta kita memberi pinjaman? Benarkah Allah
minta pinjam daripada kita? Subhanallah. Muslimat sekalian, harta yang Allah beri, duit Allah beri, suami, bahkan diri kita ini, sebenarnya daripada siapa? Daripada Allah. Layak tak sebenarnya Allah nak gunakan perkataan Allah nak pinjam? Tak. Allah yang beri, Allah boleh ambil bila-bila masa. Tetapi ayat yang Allah gunakan untuk memujuk hamba-hambanya ada perkataan pinjam. Barang siapa yang meminjamkan hartanya sebagai pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dengan berganda-ganda banyaknya. Itu janji Allah. Allah akan lipat gandakan di dunia dan juga di akhirat. Oh, subhanallah. Di sini para alim ulama bahas panjang lebar tentang perkataan pinjam. Antaranya adalah supaya hati kita ni tak rasa berat untuk melepaskan. Kalau kita nak sumbang 1,000, kita bayangkan, ya Allah, ini aku pinjamkan ya Allah. Susah nak dapat 1,000 ni ya Allah, tapi aku pinjamkan untuk di jalan-Mu ya Allah. Dan Allah janjikan apa? Allah akan lipat gandakan berganda-ganda. Kita kan kalau ada orang kata macam ni, awak boleh tak bagi pinjaman pada saya? Dan pinjaman ni dikira sebagai pelaburan. Dan insya-Allah jika ada keuntungan daripada pelaburan ni, keuntungannya adalah 30%. Maksudnya kalau bagi 1,000, keuntungannya berapa? 300. Kalau bagi 2,000, keuntungannya dapat 600. Tinggi tak keuntungan 30%? Tinggi. Keuntungan 30% ni tinggi, muslimat. Lepas tu bila bulan pertama kita kata, okeylah saya nak try dulu. Ya, boleh try dulu bulan pertama. Lepas tu yang ni pula, dia pula kata bukan tunggu bulan, by minggu dia kata. Seminggu setiap hari Jumaat, kita akan bagi dah pulangan. Kalau pinjam, lepas tu pulangan, awak pinjamkan saya 1,000, saya akan pulangkan balik 1,100, itu riba. Betul tak? Tapi dia kata ini bukan pinjaman ni. Ini adalah satu pelaburan. Sama juga sebenarnya yang dimaksudkan yuqridullah ini bukan hanya pinjaman tapi pelaburan. Kan Allah ada menggunakan barang siapa yang berniaga, sebaik-baik peniaga ataupun kamu berniaga dengan Allah, maksudnya kita beri modal kepada Allah, Allah akan lipat gandakan dan kembalikan berganda-ganda. Allah menggunakan dalam Al-Quran perkataan pinjaman dan perniagaan. Kita berniaga dengan Allah dalam bentuk sedekah. Subhanallah. Bayangkan muslimat sekalian, kalaulah kita bagi 1,000, dia kata ini adalah pelaburan. Awak invest kepada perniagaan dan keuntungannya seminggu sekali. Tetapi ada risiko kerugian. Dan mungkin minggu tu kalau tak untung, saya tak bagi apa-apa lah. Kita akan tunda sampai dapat untung sekian-sekian. Tapi kalau awak nak ambil juga ujung minggu ni, kalaulah rugi contoh 700, jadi 700 lah, saya boleh pulangkan. Tapi kalau boleh sabar, tunggulah sampai dapat untung. Kalau dapat untung, hari Jumaat ni dah bagi dah. Ini ringkasan kalau pelaburan yang patuh syariah. Berkongsi untung dan rugi. Tapi kalau dia kata, untung ke rugi, awak tetap akan dapat juga 1,000 awak ni. Itu bukan nama pelaburan. Kita dapat balik full, tak ada risiko kerugian. Tapi kita percaya pada dia, pada bulan pertama, bukan minggu pertama, dah dapat dah keuntungan. Dah dapat dah yang awak invest 1,000, awak nak dapat awak nak ambil pokok balik ke, awak nak ambil 300. Tak apalah, 300 je saya ambil, 1,000 tu biar dulu. Minggu kedua dapat lagi 300. Saya nak tanya muslimat sekalian, nak tambah lagi tak pokok modal? Nak tambah berapa kali ni? Kita pun mula congak. Kalau letak 10,000, 300 kali 10 berapa? Kira cepat, 300 kali 10 dapat 3,000. Kita kata test dululah 1 minggu. Minggu ni saya nak tambah jadi 10,000. Hari Jumaat tu dapat 3,000. Sekarang nak tambah lagi tak? Mesti nak tambah. Nak tambah berapa? 50,000 pula. 100,000 terus. Mula WhatsApp adik-beradik, kau bagi, minggu ni kau akan dapat sekian. Kau tak percaya, kau bagi.
WhatsApp kawan-kawan pula, WhatsApp ni pula. Terkumpul jumlah 200,000, lepas tu lesap. Itulah, betul tak modus operandinya kalau scammer. Dia bagi dulu minggu pertama, bagi dulu minggu kedua, bagi lagi. Sampai yakin, sampai jumlah terkumpul banyak, lepas tu hilang. Itulah manusia. Dan kita sangat percaya apabila bentuk nyata. Namun bila Allah berfirman di dalam Al-Quran, bukan gandaan 30% ya, gandaan 700 kali ganda. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ayat tu permulaannya? Barang siapa yang nak barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ayat tu siapa boleh tolong digandakan 700 kali ganda tu? Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Masalul ladzi, masya-Allah. Perkataan masalu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil ambatat sab'a sanabil hatta ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud perumpamaan mereka yang sedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, umpama seperti satu biji benih yang akan tumbuh 7 tangkai, dan pada setiap tangkai akan tumbuh pula 100 biji. Jadi satu biji tumbuh 7 kali 100 jadi 7 100 7 kali 70. Satu tangkai digandakan 100. Jadi 100 jadi semuanya 700. Kalaulah kata kalau ada pelaburan gandaan 700 kali ganda, nak masuk tak? Kalaulah sedekah RM1, lepas minggu jadi 700. RM1 dulu. Fikir dulu. Tapi RM1, kalau hilang pun tak apalah, kena tipu, kita pun bagilah RM1. Tengok hari Jumaat, lepas 1 minggu jadi 700. Lepas 2 minggu jadi 1,400. Sekarang nak bagi berapa? Oi, lagi dahsyat. Ustazah, tunggu ustazah, saya nak jual rumah saya. Dahsyat pula buat ustazah ni, ganda 700 kali ganda. Manusia boleh mungkir janji. Tak kira lah ustaz ke ustazah ke, ramai yang menipu. Ustaz, ustazah, orang agama jadi scammer. Bukan yang sebenar-benar ustaz, ustazah lah, scammer. Allahu Akbar. Tapi bila datang firman Allah, ini adalah janji Allah, kita masih ragu-ragu. Kita masih berkira-kira dalam nak memberi di jalan Allah. Kita masih tidak yakin. Sebagaimana kisah Abu Darda ini, bila dengar firman Allah ini turun, lalu Abu Darda pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah Allah meminta kita untuk beri pinjaman? Rasul kata benar. Allah meminta kita memberi pinjaman. Siapa nak beri pinjaman di jalan Allah untuk membangunkan agama Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Lalu Abu Darda pun berkata, ya Rasulullah, hulurkan tanganmu ya Rasulullah. Rasul pun hulurkan tangan. Aku serahkan kepadamu pinjamanku kepada Allah berupa satu kebun yang mempunyai 700 batang pohon kurma. Dia sedekahkan satu kebun dia, mungkin itulah kebun yang dia ada, dia serahkan seluruhnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya, ini hadis sahih riwayat Muslim. Subhanallah, Abu Darda kata, hulurkan tanganmu hai Rasulullah. Abu Darda lalu memegang tangan Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku menyumbangkan seluruh kebunku, di dalamnya terdapat, minta maaf, 600 batang pokok tamar. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya beruntunglah Abu Darda ini, Allah menggandakan
pohon-pohon yang begitu banyak untuknya di syurga. Subhanallah. Saya pernah menerima satu kantong emas yang bila kami pergi nilaikan, pergi timbang dan nak dicairkan, nilai emas tu lebih kurang hampir 40,000. Wanita yang beri ni, masa tu saya ceramah dekat Kedah. Saya ceramah dekat Kedah, dekat satu masjid. Pakaiannya lusuh, tudungnya lusuh, bagnya pun lusuh. Bila dia serah pada saya kantong emas, saya pun buka. Saya terkejut tengok gelang, rantai, cincin dalam kantung. Lepas tu dia serah, kita tahu berat. Kita orang perempuan, saya terus tengok di atas bawah. Tudung biasa, baju biasa, beg biasa. Kita tahu jenama biasa-biasa, murah-murah, RM70, RM80, mungkin RM120. Lepas tu dia beri pada saya dengan air mata. Dia kata, "Ustazah, semua emas ni pemberian arwah suami saya sepanjang kami nikah 20 tahun lebih. Suami saya meninggal berapa bulan yang lepas. Baru habis tempoh iddah. Saya sangat sayang semua ni dan saya pakai adalah perhiasan untuk saya tunjuk pada suami saya. Sebab saya sangat sayang suami saya sangat sayang emas-emas ini. Saya nak ia kekal sampai ke syurga. Dan saya nak suami saya dapat pahala. Sebab saya sayang, saya nak pakai balik di syurga depan suami saya." Dia punya yakin tu, dia serahkan semua. Saya kata, puan jaga anak yatim sekarang. Puan anak buat orang 5 orang. Puan kerja apa? Saya kerja kampung. Saya buat kuih. Bukan orang kaya, bukan orang senang. Kata, "Ustazah, buatlah apa-apa kat pengajian tu. Ustazah nak buat masjid kan? Ustazah nak buat madrasah. Ustazah buatlah. Saya bahagia sangat. Saya tahu apa yang kekal adalah apa yang saya beri. Saya nak pakai balik depan suami saya di syurga." Sebab itu saya sebut beri dengan yakin, bukan dengan harap. Sebab tak ada jaminan pun. Bukannya siapa beli jaminan nanti dapat emas berganda di dunia, tak. Kadang-kadang Allah uji kita, kita tak dapat dunia, Allah simpan untuk akhirat. Saya pun sebab dia bersungguh tu, padahal dia ada anak yatim yang nak dijaga, anak-anak kecil, anda bawa anak-anak sekali. "Puan simpan sikit puan untuk anak-anak." "Tak apa Ustazah, sebab saya sayang. Saya yakin Ustazah, saya yakin saya jumpa balik emas ini di syurga." Allahu Akbar. Saya terus balas, saya kata, "Semoga Allah gantikan berganda-ganda gunung emas di syurga kelak." Dia kata, "Amin." Saya pun dah tak ingat dah dia. Sebab ramai-ramai orang dia bagi dalam keadaan macam tu, dia pun hilang. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya kisah Abu Talhah. Abu Talhah yang mewakafkan kebunnya. Kebun ni, nama kebun ni, kebun kurma. Mana tak tulis nama kebun ni? Dalam ceramah tu sebut nama kebun. Ni. Nama kebun ni Bayruha. Abu Talhah ni, dia merupakan sahabat Nabi Ansar, iaitu penduduk Madinah. Dia ada satu kebun yang paling dia sayang, yang namanya Bayruha. Bila dia dengar firman Allah surah Ali Imran ayat 92 turun, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan mendapat ataupun dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna, ataupun hakikat pahala yang sempurna, ataupun hakikat kemanisan yang sempurna dalam membuat kebaikan, sebelum kamu mendermakan sebahagian apa yang kamu cintai dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lantas Abu Talhah bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya antara harta yang paling saya sayang adalah kebun Bayruha. Harta itu saya sedekahkan untuk Allah dan saya mengharap balasan kebaikan, pahala di sisi Allah. Ya Rasulullah, silakan apa yang akan anda lakukan menurut petunjuk Allah kepadamu terhadap kebun itu." Subhanallah, kemudian Nabi mengulang-ulang perkataan, "Wah, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan." Subhanallah.
Dia bagi apa yang paling dia sayang. Muslimat yang dikasihi Allah sekalian, masa hari pembahagian, saya balik semalam, 2 hari lepas saya balik pada perkampungan hijrah. Masa hari raya kedua tu, petang dekat dengan maghrib, saya dah balik, bukan balik, pergi bila asar kita solat jamaah takhir. Jadi suami yang sembelih tak berhenti ni, nak kena mandi, jadi saya pun pergi homestay. Ladang ternak, okey tak apa. Ladang ternak ni, jadi pergi, saya tak sempat jumpa, tapi Ustaz Azmi cerita, Ustazah, tadi ada orang kampung daripada sebuah kampung datang kat ladang ternak kita ni. Lepas tu tanya pasal lembu korban. Lepas tu kita bagi kepada dia seekor. Memang sebenarnya setiap tahun bila kita buat korban di ladang ternak ni, banyak sangat yang datang minta lembu. Dan alhamdulillah antaranya adalah warga Palestin, warga Syria, warga umat Islam yang duduk ni. Malam tu yang terakhir sekali datang, kita dapat bagi 5 ekor. Warga Palestin ni saya tengok yang kurus-kurus, yang biasa-biasa ni, buat kerja macam angkat lembu tu, angkat. Lepas tu kan, bila saya nak bercakap sekejap, lepas tu dia layanlah sekejap, saya kata ini daging untuk apa-apa semua, dia tak boleh cakap Melayu, cakap Arab, warga Palestin. Lepas tu kan, lepas bercakap sekejap, dia tu pun terus ruh, cepat-cepat ayat dalam bahasa Arab Ami, bahasa Arab kampung. Tapi saya faham dia kata cepat-cepat, kita kena segerakan kerja ni. Tapi sebut Alhamdulillah, Tabarakallah, Barakallah, syukur-syukur dapat daging ni. Saya nak cerita petang tu, Ustaz Azmi ni di antara yang menguruskan sama-sama buah dari tadi, kata Ustazah, kali pertama kita agihkan ni, orang kampung ni bila kita bagi seekor lembu, kita kata nanti kita hantar, dia bagi tahu daripada kampung sekian-sekian, dalam sikit, kawasan tu tak ada orang buat dan daging tak sampai. Bila bagi seekor lembu, dia sujud. Sampai Ustaz kata, hei jangan sujud, jangan. Terlalu gembira, faham tak? Bukan tanda muliakan ataupun tanda nak memuja manusia, tapi sampai sujud, terima kasih bagi kami daging, terima kasih. Saya kata, ya ke Ustaz? Ya Ustazah, sedih saya sampai. Bila kita bagi seekor, lepas tu Ustazah kita ada last seekor je lagi tinggal. Seekor last je lagi tinggal. Lepas tu saya bagi je Ustazah 2 ekor, sujud lagi dia berapa orang. Ya Allah, menangis-nangis sujud. Saya kata, ya Allah, rupanya ramai asnaf dalam Malaysia kita sebenarnya lama tak dapat daging. Kerana apa tuan-puan? Saya selalu ceramah bila dekat Aidul Adha. Saya kata, wahai umat Islam yang mampu, afdal dalam negara, utamakan asnaf fakir miskinan negara. Sebab apa? Ramainya di kalangan umat Islam Malaysia sekarang mula memilih luar negara sebab murah. Bukan sebab tak mampu dalam negara. Ramainya, lahirnya pengikut-pengikut Qabil. Qabil bukan tak buat korban, tapi Qabil buat korban dengan satu nilai yang paling murah, yang paling ringan. Dia beri sedekah ataupun korban dalam keadaan hatinya cintakan dunia. Dia memilih yang paling rendah, Allah tak terima korbannya. Tapi korban Habil cari binatang paling gemuk, yang paling terbaik, yang paling tinggi nilainya. Memberi dalam keadaan kedekut, padahal mampu buat dalam negara. Tetapi suruh ni, kalau luar negara pun pilih paling murah, 390, rasa ada 370 hari tu, tengok iklan, cari lagi. Subhanallah. Tapi kalau dalam hal dunia, kita titik beratkan terbaik. Alah membeli, menang memakai, handbag yang terbaik, tudung yang terbaik, telekung yang terbaik. Alang-alang nak renovate rumah, buat elok terus. Alang-alang beli kereta, biar yang terbaik terus, nak tahan lama. Tapi kenapa bila bab tiba masa Allah nak uji keimanan kita, datang seruan berkorban, buat korban, kita mula mengikut jejak langkah Qabil. Allah rakam dalam surah Al-Ma'idah ataupun surah Al-Imran, antara dua tu. Allah tidak menerima korban Qabil. Bukan Qabil tak buat korban, tapi buat dengan jiwa yang kedekut, berkira-kira dengan Allah. Allahu Akbar. Kalau kita tergolong, istighfarlah, bertaubatlah dengan Allah. Bertaubatlah kita dengan Allah. Masya Allah. Dan dulu kami korban dalam negara, dalam Malaysia,
kita dapat sampai 500 ekor lembu, 400 ekor. Lama-lama makin kurang tahun ni 200 ekor. Kalau dulu kita agih sampai Sabah, sampai Sarawak, ni asnaf fakir miskin minta di Kedah, di Terengganu, satu Malaysia boleh bagi. Tapi sekarang dengan jumlah yang ada, kita cukup di kawasan Selangor, Negeri Sembilan, kawasan-kawasan yang terdekat ni. Yang memang kita kenal pasti kawasan yang tak terima daging, yang jauh. Macam mana mereka nak terima daging? Sebab dalam kampung tu tak ada orang yang mampu nak buat korban. Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang, Nabi kata apa? Barang siapa yang mampu buat korban tapi enggan, jangan mendekati tempat solat kami. Jangan dekat dengan masjid Nabi. Nabi tak nak tengok muka dia. Ramai mana di kalangan umat Islam hari ni sebenarnya mampu. Tapi semudahnya mulut tu cakap, bukan tak nak korban. Ustaz ni macam beria-ria suruh buat korban. Dah tak mampu nak macam mana? Mampu tak mampu bukan pada lidah. Kita mampu ada handbag berapa, ada kasut berapa, sekali makan satu keluarga habis beratus. Mampu pergi shopping, mampu pergi berjalan. Tapi bila datang seruan korban, mulut senang je cakap tak mampu. Cincin ada berapa, gelang pula ada berapa, rantai ada berapa. Tapi mudah cakap tak mampu. Bukanlah ibadah korban itu merupakan ibadah wajib. Tapi Allah sedang menguji kita. Allah sedang menilai kita. Kita nak tipu diri kita ke, nak tipu Allah ke, kata tak mampu. Akhirnya hidup kita hidup sempit. Allahu Akbar. Kalau kita dah tersalah hari itu, cakap tak mampu, buat korban ikut jejak langkah Qabil, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Kita bertaubat dengan Allah dan kita bersedekah, cari laluan-laluan lain mana untuk cover balik dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang dah pukul 11.50, ada 10 minit lagi. Kita habis pukul 12 ya, insya-Allah. Kisah seterusnya iaitu kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak datang kepada Abdullah bin Mubarak, dia berkata, wahai Abdullah bin Mubarak, seorang ulama di kalangan tabi'in. Tabi'in ni tak sempat jumpa Nabi tempat, tapi Abdullah bin Mubarak sempat bertemu dengan sahabat Nabi, ulama tabi'in. Lalu dia berkata, wahai Abdullah bin Mubarak, lututku mengeluarkan nanah selama 7 tahun, sakit yang tak sembuh-sembuh. Aku telah berubat banyak tempat tetapi tidak pernah sembuh. 7 tahun lutut bernanah. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, keluarkanlah harta terbaikmu, lalukan air untuk kaum muslimin, galilah sumur, maka dengan itu aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakitmu. Maka orang itu pun melakukannya, maka sembuhlah lukanya. Pada ketika dan pada dalam tempoh sesaat dia melakukan sedekah, immediately Allah sembuhkan dia. Subhanallah. Lalu berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, setiap doktor ataupun perawat ataupun tabib yang merawat pesakit-pesakit yang tidak mengubati pesakitnya tanpa memeriksa hati, kebaikan ataupun kekuatan roh, tanpa menguatkan perkara-perkara tersebut dengan memerintahkan pesakitnya untuk bersedekah, untuk membuat kebaikan dan kebajikan, juga untuk bertaubat dan mengingati akhirat, maka dia bukanlah seorang doktor yang hakiki, tetapi dia doktor yang baru sahaja belajar. Ibnu Qayyim berkata, saya ulang lagi sekali, kalaulah seorang doktor muslim bila datang pesakit dan tidak menasihati pesakitnya untuk perkara-perkara rohani, mungkin untuk pesan solat ke, pesan bab sedekah ke, maka ia bukan doktor yang sebenar. Ia bukan tak layak digelar doktor yang sebenar menurut Islam. Dan dia baru belajar jadi doktor. Baru belajar. Dia peringkat baru belajar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dekat Negeri Sembilan tu ada pasangan suami isteri doktor. Saya pun selalu pergi klinik. Suami isteri doktor, suami ni pakar, lepas tu berhenti jadi doktor pakar. Kemudian di atasnya suami ni, Dr. Husaini ni, dia buka pusat rawatan Islam dekat atas. Dan klinik bawah dia, klinik iman, isteri dia. Saya tanya doktor, kenapa doktor berhenti jadi doktor? Dia kata, Ustazah, saya ni pakar tulang. Apa doktor? Ortopedik. Gitulah. Doktor pakar tulang. Sampai buat pembedahan apa semua masalah-masalah ni. Dia kata, Ustazah, banyak
pesakit-pesakit saya masa saya merawat dulu sebagai doktor pakar ni, sebenarnya penyakit utama adalah penyakit rohani. Penyakit rohani, Ustazah. Bila saya cek lutut tak ada masalah, kalau ikut ilmu kedoktoran saya, X-ray tu lutut tu no problem. Tak ada isu, tak ada apa. Tapi sakit, tak boleh nak solat biasa, tak boleh nak jalan biasa, sakit bahagian pinggang, bahagian tulang, sakit-sakit. Tapi bila saya nasihatkan dalam bab-bab kerohanian, jaga tak semayang, buat sedekah tak, ada tak buat amalan-amalan khurafat, pesakit-pesakit boleh sembuh, Ustazah. Lepas itu saya belajar lagi. Memang benar, Ustazah, sebagaimana hadis Nabi. Kullu lamin, Nabi bersabda, Allahu Akbar, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun. Ketahuilah dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh anggota badan baik. Jika daging itu busuk ataupun buruk, maka busuk dan rosak dan sakitlah anggota badan yang lain. Ketahuilah itu adalah hati. Dia kata, Ustazah, bagi Ustazah itu adalah hati nurani. Maksudnya kalau hati baik, perkataan baik, mata pun tengok benda baik, tangan benda, itu memang betul, Ustazah. Tapi dalam bidang kedoktoran, Ustazah, saya melihat memang terkait juga bila hati baik, walaupun sakit, Ustazah, kekuatan rohani boleh melepasi rasa sakit tersebut dan akhirnya boleh menyembuhkan. Masya Allah. Dan memang benar banyak pesakit boleh sembuh dengan sedekah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, muslimat, dengar sabda Nabi ini hadis yang sahih riwayat Baihaqi. Nabi bersabda, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan persiapkan dirimu daripada musibah dengan doa. Nabi sebut 3 perkara. Saya ulang lagi sekali. Nabi bersabda, sembuhlah sakitmu dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan persiapkan dirimu menghadapi apa jua musibah ataupun melindungi dirimu daripada musibah dengan doa. Itu 3 perkara. Subhanallah. Muslimat sekalian, Nabi bagi 3. Pertama sedekah, kedua zakat, ketiga adalah doa. Contoh doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu 2 zikir, doa yang kita mohon perlindungan, yang Nabi kata siapa yang membaca dua-dua itulah hadis yang sama, tidak ada apa-apa musibah ataupun mudarat akan menimpanya di langit dan di bumi. Sebab itu Nabi suruh lindungi ataupun selamatkan dirimu daripada musibah dengan doa. Tapi nak benteng, kalau sesiapa yang rasa kenapalah berniaga Syekh rugi. Padahal ada modal sebelum tu, ada duit sebelum itu, cek zakat. Dan jika selalu sakit dan sakit susah nak sembuh, perbanyakkan sedekah. Ada kisah benar, bukan kisah zaman Nabi, bukan kisah zaman ni. Dan saya dengar juga daripada ustaz yang sama saya dengar selalu ceramah, Dr. Khalid Basalmah. Satu hari saya dengar di kisah yang nyata yang berlaku pada zaman sekarang. Ada seorang wanita tua, orang kaya, dia sakit kanser, dah sampai stage 4, stage 5, doktor kata sudah tidak ada harapan lagi. Tapi dia dah berusaha dalam luar negara apa semua sebab orang kaya. Dan akhirnya satu hari dia pun memberikan satu infak yang jumlah yang besar, taklah besar mana, kepada pembantunya, orang gajinya di rumahnya. Lalu orang gaji ini dalam keadaan memang memerlukan sebab maknya sakit di kampung. Lalu mak di kampung tu berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lepas tu sampai satu masa, sebagaimana doktor kata 2 bulan ke 3 bulan lagi, itu je hayat makcik ni. Orang maksudnya hamba Allah wanita kaya ni, itu je tahap tempoh dia boleh hidup. Tapi selepas sampai tempoh, dia rasa makin sihat apa semua, dan dia belum meninggal lagi.
Lepas tu pergi jumpa balik doktor, pergi cek balik, doktor kata sangat ajaib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya kanser semua hilang. Dan dia sembuh sepenuhnya dengan keajaiban sedekah. Subhanallah. Boleh jadi ada orang bersedekah, ya Allah, dengan harapan aku sembuhlah dengan sedekah ni. Tetapi makcik ni diuji, walaupun dia dah bersedekah sebelum tu sampai doktor kata dah tak ada harapan dah. Boleh jadi sedekah yang diberi selepas itu ada dengan yakin. Yakin untuk dapat ganjaran akhirat tanpa mengharapkan balasan dunia. Sampai betul-betul yakin dan tak harap apa-apa. Ikhlas betul-betul, ya Allah, aku beri sedekah ni kerana mengharapkan balasan di sisimu. Lalu Allah tunjukkan keajaiban. Kalau tuan-puan beli buku ni, nanti cari Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mereka yang paling pemurah. Himpunan kisah-kisah ajaib, kisah-kisah luar biasa daripada sahabat Nabi, isteri Nabi, sampai kisah-kisah zaman sekarang. Tuan-puan muslimin muslimat, tabung haji itu, kalau kita tahu kisah bangunan tabung haji, permulaan tabung haji itu sedekah daripada seorang dermawan yang sedekahkan sikit je tanah. Nama siapa dah dermawan tu? Namanya Ahmad Dauji Dadabol. Dilahirkan pada tahun 1907 di Gujarat, India. Dia merantau ke seluruh merata dunia. Pada tahun 1940 beliau datang ke tanah Melayu dan memilih untuk menetap di Kuala Lumpur. Beliau fasih dalam berbagai bahasa, gemar pada kitab dan ilmu serta mempunyai rangkaian kenalan. Okey. Pada penghujung usianya beliau wakafkan hampir keseluruhan hartanya, termasuk bila hujung usia beliau mewakafkan seluruh hartanya. Ini cerita orang yang datang merantau ke tanah kita sampai ke Kuala Lumpur. Pada penghujung usia beliau wakafkan hampir seluruh hartanya, termasuk sebidang tanah seluas 1.2 hektar. Bukan ekar dia, 1.2 hektar di Jalan Perak, Kuala Lumpur. Jalan Perak, Kuala Lumpur, tengah bandar kan? Itu adalah tanah wakaf beliau 1.2 hektar. Kalau 1.2 ekar pun dah besar. Masjid ni mungkin lebih kurang 1 ekar lebih lah. Hektar ya. Pada 2 Januari 1987 beliau telah kembali ke rahmatullah. Sebelum meninggal dunia, Allah yang telah menyatakan hajat untuk memberikan wakaf beliau yang terdiri pada beberapa harta benda dan juga tabung dana kepada penguatkuasa agama. Pada 18 September 1991, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah isytiharkan bahawa Majlis Agama Islam Yang Persekutuan Kuala Lumpur pemegang amanah almarhum, kerana beliau tidak ada anak, tak ada pewaris. Ahmad Dauji Dadaboy. Subhanallah. Kesudian Alham mewakafkan hartanah di tapak begitu tinggi nilainya ini membolehkan dimajukan dan akhirnya memberi pulangan yang besar kepada umat Islam. Nilai tanah tersebut sebelum dibangunkan adalah 34 juta dan setelah ia dibangunkan nilainya menjadi 151 juta. Ini pada tahun tersebut ya. Sekarang tak tahu berapa ratus juta. Seterusnya saya pendekkan hasilnya dengan kerjasama antara Mawib, Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam Malaysia Berhad, maka tanah tersebut telah dibangunkan. Dalam perkongsian ini 100% membangunkan tanah wakaf ini dan menjadi perintis kepada perbankan Islam yang pertama, iaitu Bank Islam. Tabung Haji Properties telah memainkan peranan sebagai menguruskan projek. Subhanallah. Bayangkan beliau mewakafkan pada tahun, beliau meninggal dunia pada tahun 1987. Jadi sekarang 1987, jadi berapa tahun dah? 30 tahun lebih ke 40 tahun? 42 tahun. Subhanallah, bayangkan 40 tahun berkembangnya harta beliau dan bukan senang beliau nak menyerahkan semua di tengah-tengah kota raya, Masya Allah, yang akhirnya berkembang menjadi harta ataupun wakaf utama di bawah tabung haji, dan berapa ramai dah orang pergi haji daripada wakaf beliau. Allahu Akbar. Ini kisah di dalam negara kita. Kalau kita baca kisah Sayyidina Osman mewakafkan apa? Telaga tu kan? Dan Sayyidina Abu Bakar mewakafkan apa? Tanah yang dibina Masjid Nabawi sekarang. Masya Allah.
Jadi marilah bersama-sama kita bila nampak ada seruan-seruan jihad untuk wakaf tanah, wakaf saliran air, ini antara yang afdal, ataupun wakaf apa? Elektrik. Ada beberapa orang di kalangan kita ni yang pernah sampai di Perkampungan Hijrah. Saya nak tanya, ada tak yang sampai ke Perkampungan Hijrah? Siapa yang ada sampai ke Perkampungan Hijrah? Sikit baru ni. Kak Salwa pun belum. Ya Allah, tak jadi kawal lah macam ni Kak Salwa. Ya, buat rombongan segera. Hai, Masya Allah. Antara cabaran utama Perkampungan Hijrah tu adalah elektrik. Tengah-tengah camah elektrik putus. Tengah-tengah ni padam malam-malam. Bukan kita tak nak masuk tarik elektrik pasang, tapi kos sangat tinggi sebab kita buka kawasan baru 42 ekar. Tuan-puan tengok Perkampungan Hijrah itu, majlis ilmu, kuliah, madrasah, kita nak bina tempat orang-orang miskin, du'afa, orang susah, nak bina rumah. Subhanallah, datang dulu anda akan tengok pembinaan yang tanpa henti dibina. Kami buat bersungguh-sungguh sebab apa? Untuk ditinggalkan. Sebab semua itu harta wakaf umat Islam. Tak ada pemilikan nama, tak ada siapa-siapa memiliki. Dan kalaulah kita menjadi sebahagian, kalau dalam hadis Nabi sebut air, sekarang air dengan elektrik sama penting. Subhanallah, kami masih lagi mencari dana untuk beli genset. Kita dapat hari tu kumpul, ada hamba Allah bagi 110,000 ke 120,000. 120,000 dia bagi macam tu je. Seorang wanita, dan saya tak kenal dia siapa. Saya ingat nak telefon tapi tak telefon lagi. Dia datang hari tu ke Perkampungan Hijrah, kita cerita pasal genset tu. Harga genset sampai 300,000. Dia bagi 102,000 untuk genset. Sebab apa? Mungkin 3, 4, 5 tahun lagi baru kita dapat kelulusan untuk masuk TMB. Kena lulus 16 agensi, macam-macam syarat barulah dapat. Jadi sekarang kita bertahan dengan genset dan juga laluan elektrik yang jauh. Dan kalaupun esok TMB dah boleh masuk, genset tu tetap akan digunakan, tetap akan dimanfaatkan. Jadi kalau kepada siapa yang nak tahu lebih lanjut, kan, info-info ni macam mana nak sumbang, kena infak, boleh pergi dekat kaunter kami di luar sana. Dan ini bukan pakat ni, oh Ustazah pilih tajuk ni rupanya nak minta derma kat ujung-ujung. Muslimat, kami tak pernah kecewa. Kami pernah dijemput oleh pihak-pihak yang kata nak bagi juta-juta. Saya punya present tu berkali-kali, kat 10 kali ikut present. Kan present paper, kan pergi mengadap, kan ni. Sampai ke sudah, 1 sen pun tak dapat. Kami dah belajar dalam tempoh 4-5 tahun ni, pergi menagih-nagih, kadang dengan orang kaya 1 sen pun tak dapat. Kebanyakannya Allah hantar orang-orang susah, orang biasa-biasa, orang miskin, tapi ada kumpulan orang kaya yang dermawan. Tapi kita dah belajar bagaimana tidak bergantung kepada manusia, sampai masa Allah uji kita, kita terdesak, kita ni tiba-tiba datang bantuan Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, tadi kan buka tadi tu video montaj tu tentang apa yang kita nak dibina di Perkampungan Hijrah. Itu perjuangan kecil untuk kita tinggalkan, untuk kita wariskan kepada generasi. Tapi kami betul-betul serius, betul-betul bersungguh-sungguh untuk jadikan Perkampungan Hijrah 40 Dewaka itu adalah satu kampung ataupun satu organisasi yang dibanggakan oleh umat Islam, yang akan lahirnya daripada situ para pejuang agama Allah yang mahir dalam pelbagai bidang, pertanian, peternakan. Sebab itu ladang ternak rumah dekat kampung Sungai Yu tu kami habiskan juta-juta ikut spek Australia. Ramai mana yang datang beberapa hari lepas, dia kata saya terkejut Ustazah buat ladang macam ni. Ramai mana yang datang kata Ustazah, kami ni NGO buat dengan ladang tapi kami kena tipu bertahun-tahun. Bila kami pergi ladang tu, rupanya lembu kurus-kurus, lembu yang tak cukup syarat. Kami buat korban dengan mereka sebab kami tak nak pergi, mereka tak bagi tengok. Faham tak? Buat korban dalam Malaysia, ladang yang uruskan. Jarang ladang nak buka kepada orang awam pergi. Kenapa kami 5 tahun berturut-turut kami buka, siapa-siapa datang kami masak, saya pun masak. Anda boleh datang pagi, petang, malam, tengok sendiri proses, tengok sendiri lembu. Sebab itu bila orang datang, dia kata Ustazah lembu gemuk-gemuk, lembu sihat-sihat, harga macam ni. Kami bertahun-tahun tak tahu pula. Orang awam boleh datang bila-bila masa nak tengok.
Sebab apa? Kita transparent. Kita nak suruh apa? Kita nak tunjuk macam mana penyembelih kita uruskan, bagaimana lepas itu lembu diuruskan, macam mana pemotongan, macam mana kita bagi seekor, kita tak ada ambil separuh-separuh, kita tak ada simpan lembu. Amanah umat Islam, kita terus agih kepada asnaf, kita bagi ke masjid-masjid. Dan itu bukan kerja mudah. Berapa kali kami nak tutup ladang ternak sebab penat uruskan kambing lembu, risiko mati, tak balik modal, makanan mahal. Sebab itu kebanyakan ladang ternak yang bertahan bukan orang Islam punya. Sebab apa? Makanan binatang tu dikuasai oleh non-Muslim. Makanan dedak tu sangat mahal. Tapi sebab itu kami namakan ladang ternak ummah. Kita kata kita ni kena pastikan kita jadi tempat yang boleh dipercayai melaksanakan ibadah korban dalam Malaysia. Teruskan. 4 tahun, 5 tahun betul-betul tim kami tak beraya. Saya pun tak ada dah istilah raya balik kampung, tak ada. 4-5 hari, malam tadi kami call tim lelaki, tak balik lagi. Kata tak balik lagi, pagi ni baru balik. 4-5 hari, tinggal anak isteri, pengorbanan. Memang tak cuti, tak ada istilah cuti. Subhanallah. Sebab apa? Memegang amanah umat Islam. Kalau fikir untuk diri sendiri cukup dah ni ceramah, berniaga-berniaga. Tapi bila kita memikirkan untuk ditinggalkan kepada generasi untuk umat, kita akan buat bersungguh-sungguh. Bukan untuk diri kita. Samalah misi-misi perkampungan hijrah untuk ditinggalkan untuk generasi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini mendapat manfaat, mendapat sesuatu dan membangunkan jiwa kita dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan infak, berkaitan dengan wakaf, berkaitan dengan sedekah. Subhanallah, Nabi bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa kamu seperti mana api memadamkan air memadamkan api. InsyaAllah saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lah ya. InsyaAllah kita bincang untuk hajat dan niat. Kalau kita buat setiap bulan tu, ada tak yang nak datang tu? Kita buat kuliah dulu. Saya terakhir buat kuliah berkitab ni 2019. Itu terakhir saya buat kuliah berkitab. Dan saya mula kuliah berkitab daripada 2010 sampai 2019 kuliah berkitab sekitar Negeri Sembilan dan juga area Selangor beberapa masjid. Satu hari saya mengajar, kalau 2017, 18, 19 saya mengajar 5 lokasi sehari. Pagi 2, lepas zuhur 1, lepas asar 1, lepas maghrib 1 di madrasah ataupun masuk satu hari 5 kitab. Daripada 2010 sampai 2019. Lepas tu bila dah jadi artis, bila terlalu sibuk, jemputan terlalu banyak, saya berhentikan semua kuliah berkitab. Tapi akhir-akhir ini saya mula bukan terbuka hati, saya mula rasa rindu balik nak buat kuliah berkitab. Sebab muslimat ada kitab, saya ada kitab, kita habiskan kitab. Antara kitab yang selalu khatam dulu adalah 50 wasiat Rasulullah buat wanita. Itu antara kitab yang sangat sedap kita wanita khatamkan. Ia semua berdasarkan hadis Nabi dan firman Allah. 50 wasiat Rasulullah buat wanita. Jadi kita mula dengan solat tasbih, lepas tu kita sambung 1 jam, tak boleh lebih. Kita baca daripada muka surat ke satu muka surat. Itulah satu bentuk pengajian yang kita kata bersambung dan dia ada keberkatan yang berbeza. Sebab kita bukan hanya terikat dengan ilmu, kita terikat juga dengan ulama yang menyusun kitab tersebut, yang menuliskan kitab tersebut. Dan insya-Allah itulah sebenarnya peringkat menuntut ilmu yang kita kena naikkan nilai kita. Bukannya pergi dengar ceramah ni sampai tahap kita kena terikat dah dengan mana-mana kuliah ataupun majlis ilmu. Wallahu alam. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wa bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.
Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Terima kasih yang menonton secara live lebih kurang hampir 2000 tadi. Terima kasih Masjid Al-Falah yang begitu indah. Cuba tengok atas warna pink, keliling warna biru, bawah warna merah. Macam-macam warna digabungkan tapi tetap harmoni. Kemudian saya pergi tandas tadi, saya terkejut tengok. Terima kasih Tuan yang buat rakaman. Terima kasih Tuan yang buat rakaman daripada jauh. Dan dekat tandas baru, saya cam tandas Ramadan. Maksud hasil pada infak Ramadan, kapet pun infak Ramadan. Barakallah. Masya Allah, masjid ni hampir setiap tahun saya memang datang. Ini orang yang saya tak mampu nak tolak, memang kira kakak kawasan ataupun gangster. Takut saya kalau nak tolak. Kat long kawasan. Betul. Masya Allah. Jadi muslimat sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi. I love you so much. Sayang semua muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah. Saya minta izin untuk terus bergerak. Kan biasa kalau buat dalam dewan tu kita salam sampai orang terakhir. Sebab pukul 2 tepat anak saya ada interview. Anak tu ada ikut saya. So interview ni memang tak boleh lambat. Pukul 3 pula saya ada program. Jadi macam itulah. Lepas tu saya kena hantar anak ke asrama. Jadi wallahu alam. Jumpa lagi muslimat. Sekian. I love you all so much. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.